Iran telah menjadi terdesak selepas Trump menolak perjanjian lemah berulang dan dibuat hanya untuk memberi nafas kepada rejim Teheran tanpa menyelesaikan masalah nuklear. Krisis semakin memuncak pada hari Isnin, 18 Mei 2026 apabila cadangan Iran sampai ke Amerika Syarikat tanpa langkah konkret, tanpa jaminan yang kukuh dan tanpa komitmen seperti yang dituntut oleh Washington. Trump tidak bersetuju untuk menandatangani kertas hanya sekadar untuk dipanggil sebagai perjanjian damai dan juga tidak terperangkap dalam perangkap yang membenarkan para ayatollah bernafas, menyusun semula tekanan mereka di Teluk dan keluar dengan mendakwa mereka telah menang. Rumah Putih meletakkan rejim itu dalam keadaan terdesak. Sama ada Iran menyerahkan sesuatu yang konkret atau mereka perlu menjelaskan kepada dunia mengapa mereka mengemukakan perjanjian kosong dan kemudian bergegas untuk menukar ketakutan kepada sandiwara politik. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi, sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat yang tepat. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Cadangan dari Iran itu sampai melalui saluran tidak langsung dengan Pakistan bertindak sebagai orang tengah selepas beberapa hari perbincangan yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Tehran. Masalah bagi Iran ialah tawaran baharu itu tidak membawa perubahan sebenar. Pihak berkuasa Amerika menilai bahawa dokumen itu hanya membuat penyesuaian kecil dan tidak menjawab tuntutan utama mengenai cadangan Iran. Iran mahukan rundingan yang mempunyai kandungan, perincian dan komitmen yang boleh disahkan. Teheran mahu melengahkan masa, mengurangkan tekanan dan menolak kepada Washington satu jalan keluar yang selesa untuk rejim mereka sendiri. Penolakan Amerika telah memberi kesan secara langsung kepada strategi Iran. Iran berharap untuk mengubah rundingan itu menjadi satu perangkap mudah, memberikan satu cadangan terhad, menuduh Amerika Syarikat menolak perdamaian dan menggunakan tekanan global untuk kestabilan bagi mendapatkan konsesi. Trump tidak terjebak dalam permainan itu. Jawapan yang tersebar di Washington ialah jika Tehran tidak menerima perbincangan yang serius dan terperinci mengenai inti masalah, krisis itu mungkin akan kembali ke fasa yang jauh lebih tegas. Ini telah menghilangkan kelebihan lakonan dari Iran dan meletakkan rejim itu di hadapan satu pilihan yang pahit, menyerahkan sesuatu yang nyata atau berdepan tekanan baru. Dalam senario inilah, Tehran memperhebat sandiwara di Selat Negara. Rejim itu melancarkan apa yang dipanggil sebagai pihak berkuasa Selat Teluk Parsi, iaitu PGSA. Dan mereka mula mengatakan bahawa kapal-kapal perlu menyelaras laluan mereka dengan pihak baharu ini. Kuban itu jelas untuk menunjukkan kawalan, menimbulkan ketakutan dalam pasaran maritim dan berpura-pura bahawa Iran sahaja yang menetapkan peraturan di salah satu laluan paling sensitif di dunia. Tetapi tindakan ini juga menunjukkan kegelisahan. Apabila kerajaan perlu mewujudkan satu pihak berkuasa dengan tergesa-gesa membuka akaun rasmi di media sosial dan mengumumkan peraturan laluan di tengah-tengah rundingan, itu bermakna mereka tidak berada dalam keadaan selesa. Mereka sedang cuba mencipta kuasa politik sementara kehilangan pengaruh di meja rundingan. Iran tahu bahawa Rumah Putih tidak menganggap perjanjian ini sebagai satu isyarat simbolik. Washington mahu mengusik perkara yang cuba dilindungi oleh Tehran selama bertahun-tahun, iaitu keupayaan nuklear dan struktur ketenteraan yang menyokong ugutan serantau mereka. Sebab itu, tawaran Iran tidak meyakinkan. Ia tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya cuba membungkus pendirian lama dengan rupa yang berbeza. Trump menolak kerana perjanjian yang buruk akan memberi nafas baharu kepada rejim itu, kelegaan ekonomi dan masa untuk menyusus semula tekanannya di Timur Tengah. Teheran juga cuba menggunakan Selat Hormuz sebagai pentas kerana rundingan itu tidak memberikan hasil yang diharapkan. Idea untuk mengenakan tol, menuntut koordinasi dan menjadikan laluan maritim sebagai alat tekanan muncul sebagai reaksi politik. Rejim itu ingin memberitahu dunia bahawa mereka masih mempunyai kad di tangan. Namun kad ini ada harganya. Setiap ancaman di Teluk meningkatkan pengasingan Iran, menakutkan syarikat-syarikat, membuat kerajaan yang bergantung kepada pelayaran marah dan menguatkan hujah Trump bahawa Teheran tidak boleh menerima konsesi tanpa memberikan jaminan sebenar. Keputusasaan Iran juga kelihatan dalam usaha mereka untuk mendekati China dan Rusia. Putin sedang membuat persiapan untuk melawat Beijing bagi membincangkan perkongsian strategik dengan Xi Jinping.
Dan Moskow bercakap tentang menandatangani kira-kira 40 dokumen. Pesaing Amerika Syarikat sedang bergabung kerana mereka tahu bahawa Trump telah meletakkan kos sebenar di atas meja. Apabila Moskow, Beijing dan Teheran perlu bergantung antara satu sama lain sebagai satu blok, itu bermakna tekanan Amerika telah kembali mengganggu mereka. Tekanan itu masih melalui Pakistan yang telah menjadi saluran komunikasi kerana Amerika Syarikat dan Iran tidak berurusan secara langsung mengenai kandungan akhir perjanjian itu. Rejim itu mahukan orang tengah, mahukan ruang. Mereka mahukan masa dan bahasa yang sama-sama. Donald Trump mahukan hasil. Perbezaan ini menerangkan konflik yang sedang berlaku. Bagi Washington, tidak cukup jika Iran hanya mengatakan mereka mahukan keamanan. Rejim itu perlu membuktikan bahawa mereka menerima had sebenar terhadap perkara yang menjadikan krisis ini berbahaya. Penggunaan propaganda Iran juga mengikuti logik ini. Teheran Kuba mengubah penolakan Amerika menjadi kekalahan untuk Trump, tetapi urutannya menunjukkan perkara yang berbeza. Iran mengemukakan cadangan, menerima jawapan negatif, cuba memperkeras nada di Hormuz, mencari perlindungan politik melalui pakatan dengan Rusia dan China dan mula menjual imej kawalan. Ini adalah tingkah laku rejim yang sedar bahawa Rumah Putih tidak akan menerima dokumen yang ditandatangani hanya untuk menghasilkan tajuk berita yang menarik. Perjanjian hanya wujud jika ada penyerahan sebenar. Tekanan kini berada pada pihak yang menghantar dokumen yang lemah. Akibat segera ialah fasa rundingan yang lebih tegas. Washington sudah pun menjelaskan bahawa ruang diplomatik tidak akan digunakan untuk memberi ganjaran kepada penangguhan. Rumah Putih boleh meneruskan dengan tekanan ketenteraan, tekanan ekonomi dan kerjasama dengan sekutu serantau sambil menuntut perbincangan yang lebih mendalam mengenai program nuklear. Teheran, Kuba mendesak Trump untuk membuat perjanjian secara tergesa-gesa. Trump mengalihkan tekanan itu kembali kepada rejim tersebut. China memerhati dengan teliti kerana mereka juga bergantung kepada kestabilan tenaga. Dan mereka tidak mahu letupan yang boleh menyebabkan laluan, minyak dan pengangkutan menjadi lebih mahal. Rusia, Kuba mengambil kesempatan pada masa ini untuk muncul di sisi Beijing sebagai sebahagian daripada blok menentang Washington. Iran pula cuba bersembunyi dalam papan catur yang lebih besar ini. Cuma krisis ini bermula di Teheran dan kembali ke Teheran. Yang mengemukakan cadangan yang tidak mencukupi ialah rejim Iran. Yang cuba mengenakan kuasa baru di Hormuz ialah rejim Iran. Yang kini perlu memilih antara membuat konsesi sebenar atau meningkatkan ketegangan ialah rejim Iran. Trump menolak perjanjian itu kerana beliau menyedari helah tersebut. Dokumen tanpa perubahan mendalam hanya akan menolak masalah itu ke hadapan. Rumah Putih tidak mahu memberi Iran masa rehat strategik untuk rejim itu bernafas, menyusun semula propagandanya dan terus berada di jalan yang sama. Trump sudah menunjukkan bahawa meja rundingan bukan sekadar diplomasi, kenyataan media dan mesyuarat tertutup sahaja. Rejim Iran tahu bahawa Washington mempunyai pilihan ketenteraan yang belum pernah berlaku sebelum ini dan sedia digunakan sekiranya Teheran terus mendesak perjanjian kosong dan terus menguji had Amerika Syarikat. Serangan udara yang berat boleh mengenai struktur penting rejim dan tindakan darat di lokasi strategik juga boleh menjadi isyarat politik dan ketenteraan. Trump tidak sedang berunding untuk menyelamatkan para ayatollah. Beliau sedang memberikan Iran peluang terakhir untuk berundur sebelum tekanan bertukar daripada sekadar di atas kertas kepada medan pertempuran. Sebab itu penolakan ini sangat berat. Ia memaksa Teheran untuk berhenti bermain dengan bahasa diplomatik dan menunjukkan sama ada mereka sanggup membayar harga untuk keamanan yang sebenar. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.